Kenapa orang ramai suka pilih Hydro Whey protein? Hydro Whey ni adalah salah satu protein yang paling cepat serap dalam badan. Hydro Whey ni menggunakan hydrolyzed isolate whey protein. Hydro Whey juga dia mengandungi BCAA yang tinggi. Jarang jumpa protein yang tinggi BCAA. Untuk Hydro Whey ni minimum dia 88 sehingga 95 gram BCAA. BCAA ni memang kena perlu guys untuk recovery. Yang bagusnya dia rendah lemak, rendah lactose, gula pun bawah 1 gram. Jarang nak jumpa whey protein yang gulanya rendah. Aku akan ambil Hydro Whey ni selepas training, selepas workout atau selepas kita exercise. Aku cakap tadi dia adalah antara whey protein yang paling cepat serap dalam badan. Untuk recovery memang terbaik, memang aku sangat recommend. Harga Hydro Whey ni agak mahal nak di-compare dengan whey protein yang lain. Why not kita spend sikit untuk badan kita sendiri, untuk yang terbaik, bukan untuk lain, untuk kita.